topik kita bincang dulu. Soalan nombor 9 ni kalau korang tengok, dia chapter 6. And dia chapter 6 cerita pasal acid. So kita dah banyak buat kali acid, sepatutnya tak ada isu dah untuk buat acid ni. Okay, kita tengok sama-sama Untuk soalan nombor 9A. Nombor 9A dia tajuk dia bercakap ialah asid hidroklorik ialah asid kuat. Nyatakan maksud asid kuat. Definisi lah. Okay. State the meaning of strong acid, satu markah. So strong acid is ingat bila soalan minta strong acid, kita mulakan jawapan kita dengan perkataan acid. Kena mulakan perkataan acid lah. Jadi kalau BM dia acid, kalau perempuan dia, kalau BI dia ialah strong acid, is an acid. So dia ialah acid yang mengayon. Cikgu dah lama punya perasan. Yang mengayon dengan lengkap atau mengayon lengkap dalam air pun boleh juga. Dalam air untuk yang mengayon lengkap dalam air menghasilkan ion hidrogen dengan kepekatan yang tinggi. Kita refer pada nota kita. Dalam bahasa Inggeris dia is an acid that ionize completely in water. Completely satu markah, bukan completely wajib tulis. In water wajib tulis. Okay, completely in water to produce hydrogen ion. High concentration of hydrogen ion. Ini dia punya perkataan dia. BM dia ialah asid yang mengayon lengkap atau mengayon dengan lengkap dalam air, menghasilkan ion hidrogen dengan kepekatan yang tinggi. Okay. Tak kisah nak buat ayat macam mana, tapi perkataan berkepekatan tinggi kena ada. Okay. Dan kita tengok juga, katalah sekarang ni kita dah tengok ni. Kalau alkali macam mana lah alkali? Alkali kuat. Alkali kuat ialah alkali yang. Ingat perkataan dia alkali yang. Kalau BI dia alkali and alkali that. Mesti ada begitulah korang kena buat. Sebab macam cikgu selalu ulang-ulang. Kimia ni faham satu, jawab satu. Okay. Dan kita tengok soalan seterusnya. InsyaAllah korang ni dah banyak kali tengok patut dapat dah. Table 9. Table 9 shows the pH value of two solution. Table 9 menunjukkan nilai pH bagi dua larutan. Which is hydrochloric acid, acid hydrochloric, dan solution Q, satu solution tak tahu. Kedua-dua larutan ini mempunyai kepekatan yang sama. Dia akan cakap macam tu. Jadi kita tengok satu pH, satu hydrochloric acid, satu larutan Q. Okey, dia kata dua-dua ni pH, kepekatan yang sama. Berikan nama larutan Q. Jadi kita dah tengok minggu lepas kita dah tengok dah sikit kan. Minggu lepas kita dah tahu kalau pH 1 asid hidroklorik. So kalau Q ialah asid kuat, asid lemah. Secara logik, asid kuat ke asid lemah? Strong acid ke weak acid? Betul lah Arif. Mesti asid lemah. Korang boleh jawab, tak ada masalah. Betul. Bukan. Asid kuat ke asid lemah? Dia cerita asid je ni. Cerita asid je ni. Dia cakap dah asid kuat ke asid lemah. So jawapan dia asid lemah tau. Weak acid. It's a weak acid. Betul. Weak acid. Okay. So kenapa dia weak acid? Macam mana kita tahu dia asid lemah? Sebab bila kita tengok kepada nota kita, kita dapati bahawa macam ni kan. Kita tahu 7 tengah-tengah. Lagi jauh daripada 7, asid dia makin kuat. Lagi jauh daripada 7 sebelah kanan tu, alkali dia lagi kuat. So, lagi kecil daripada 7 ni, kalau kita tengok sini, pH 1 dengan pH 5. Mana lagi dekat dengan 7? pH 5. Jadi pH 5 ni asid lemah. Macam tu. Itu logik dia. Okay. Lepas tu kita tengok pula soalan minta nama. Dia minta nama, berikan nama. So nama cikgu ingat contoh yang paling selalu kita guna setiap kali kita cerita pasal asid kuat, asid lemah ni. Kalau asid lemah mesti kita guna
Asid etanoik. Dia paling mudah untuk level korang sebagai tingkatan 4. Ada tak asid-asid lain yang kita boleh tulis? Ada. Tapi untuk tingkatan 4 ni kita maintain kat satu asid je. Kita biasakan satu asid ni je. Iaitu asid etanoik. Etanoik ni ejaan bahasa Inggeris je. Sampai dalam BM dia tak ada lah apa. Tak ada lah TH tu. Tak ada TH tu. Yang ni je. Macam tu. Etanoik. Okay. So, terangkan perbezaan nilai pH untuk kedua larutan. Kita dah belajar bila soalan minta explain the difference in pH. Kita mulakan cerita dia dengan apa? Kita mulakan cerita dia dengan kita cerita pasal nombor 1, siapa asid kuat, siapa asid lemah. Cikgu minta korang kalau dalam kelas kita sekarang ataupun bila lepas ni lah, korang ada satu kertas kosong atau apa untuk menulis jawapan-jawapan atau untuk menulis apa yang cikgu minta korang tulis sebab kita memang kena praktis menulis dah ni. Benar-benarnya kalau tak nanti kalau tak nanti nak jawab esei kita tak tahu kita nak tulis apa. Praktis menulis sekarang. Sekarang lah masa yang terbaik untuk praktis menulis. Okey, tadi kita ada apa tadi? Kita ada asid hidroklorik. pH dia 1. Satu tadi kita ambil asid etanoik. pH dia 5. Soalan minta kenapa dapat pH dia berbeza, betul? Okay. So ini caranya untuk kita jawab. Soalan esei tau. So nombor 1 kita jawab. Sebab korang sebab this is your guys punya ada orang yang first time jawab esei. Ingat untuk esei dalam kimia boleh buat dalam bentuk point. Tapi satu benda orang silap. Ramai orang silap bila buat dalam bentuk point, dia buat bentuk point dengan huruf besar, huruf kecil, dengan ayat tak lengkap. Tak ada. Bila sebut bentuk point, maksudnya ialah ayat dia tak lengkap. Cuma susunan dalam bentuk point. Dia bukan susunan dia bukan betul campur. Point dia bukan sebelah-sebelah, bukan. Point korang tetap kena ayat penuh. Tetap kena ayat penuh. Tetap kena mengikut tata cara, bukan tata bahasa lah. Dia bukan tata bahasa. Peraturan tu kena ikut. Cuma susunan dia point. Lepas tu point. Lepas tu point. Susunan dia atas bawah. Bukan letak sebelah kiri kanan. Ramai orang salah sangka. Bila bentuk point, dia buat point sungguh. Tak, ayat masih kena ayat penuh. Okay. Jadi HCl ni maka kita hurai. Dia minta apa soalan dia? Soalan dia minta terangkan perbezaan nilai pH untuk kedua larutan ini. Minta terangkan perbezaan. So kita pun buat. Apa dia? Nombor 1 kita beritahu asid. Okay, ni satu tips. Ini untuk kertas 2. Ini ialah cara menjawab kertas 2 esei. Okay, nombor 1 tulis dulu macam ni. Kemudian selepas itu dah tak payah tulis ni dah. Tulis HCl saja. Dah cukup. Okay. Dalam skemanya dia begitu. Okay. Asid hidroklorik. HCl. Ialah asid kuat ke lemah? Kuat. Jadi bila dia ialah asid kuat. Bila dia asid kuat, apa nak kena buat? Cikgu rasa lepas ni kan, cikgu nak kena sat. Barulah betul. Okey. Kita ada HCl. Ya. Kita HCl. HCl pH 1.0. Kita ada asid etanoik. Okey, asid etanoik cikgu tulis terus tau. CH3 COOH. Tolong hafal terus CH3 COOH ialah asid etanoik. pH dia 5.0. Soalan tanya terangkan perbezaan nilai pH. Perbezaan nilai pH. The difference in pH value bahasa Inggeris dia. So then kita tulis. Okay, nombor 1 tadi apa? Asid hidroklorik HCl
ialah asid kuat ke lemah? Asid kuat. Okay, kalau korang buat bentuk point, quarterly point sebut, the next ialah letak sebelah dia. Tapi kita ni nak tulis dalam bentuk, dalam bentuk essay, tulis sebelah dia. Kita ni nak tulis dalam bentuk point, so buatlah bawah dia. Asekrate ialah asid kuat. So, asid ACl mengayon lengkap dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen berkepekatan tinggi. Okay, sekarang kita faham. Then, kaitkan dengan nilai pH. Kita dah belajar dah nilai pH. Dia bergantung, kita ambil terus dekat bahagian sini, kesimpulan. Terus ambil, mana? Terus ambil kat kesimpulan. So, terus, bukan ambil kesimpulan tu salin sebiji-sebiji. Itu kena faham tu. Bila Cebu sebut ambil kesimpulan, bukan salin sebiji-sebiji. Sesuaikan dengan soalan. Kita belajar, kat kesimpulan ni kita belajar, bila kepekatan ion hidrogen meningkat, nilai pH menurun. When hydrogen ion, concentration of hydrogen ion increases, so pH value decreases. Jadi kita ambil point ni, kita hurai kat sini, kita jadikan dia apa? Kita jadikan dia sebagai kaitkan dengan asid HCl punya ion hidrogen berkepekatan tinggi ni. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi kalau nak sambung boleh tak? Maka nilai pH asid hidroklorik menurun atau rendah, lebih rendah. Sebab lebih rendah. Sebab apa? Sebab kita soalan minta berikan perbezaan. Jadi mesti ada unsur-unsur pembandingan. Okay, cerita pula asid etanoik pula. Asid etanoik, asid kuat, asid lemah? Asid lemah. So, asid lemah, cikgu tu bahasa Inggeris pula So, ethanoic acid is weak acid. Okay. Kali ni cikgu buat bentuk essay pula. So, ethanoic acid, kalau nak it pun boleh. Tapi sebenarnya kan, kalau tak silap cikgu tahun lepas ke tahun sebelum tu, kita tak boleh guna perkataan ianya tak lepas. Kita tak boleh guna perkataan ianya, kita tak boleh guna perkataan it, kita tak boleh guna. Kita guna nama dia terus. So, kita ambil je lah. So, ethanoic acid. Dia biar kita tulis formula daripada kita tulis it atau ianya. So, siapa-siapa yang BM ke, tolong elakkan guna kata ianya. Guna nama acid tu betul. Guna nama barang tu betul. Guna formula dia pun tak apa. Untuk acid. So, ethanoic acid ionized partially in water to produce low concentration of H plus ion. Point dia kat sini. Bila low concentration of H plus ion, thus, kalau siapa-siapa ni, thus pH value for ethanoic acid is higher. Kita bandingkan dengan nilai pH asid hidroklorik. Boleh faham cerita ni? Kita dah tengok 2 kali dah soalan macam ni. Soalan kelas sebelum ni pun kita dah jumpa. Bila jumpa pH value dia macam ni,
bila jumpa nilai pH, macam ni lah cara untuk kita menerangkan, iaitu mesti wajib masukkan point yang last kali ni. Boleh faham? Setiap kali keluar soalan nilai pH, begini cara untuk kita explain. Kaitkan dengan nilai kepekatan, mesti buat kaitan antara kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. Boleh? Okay, sekarang ni kita nak tengok soalan yang seterusnya. Tengok soalan yang, ya Allah, mana dia? Yang ni pula, 6 markah. Okay. Sebelum kita pergi soalan ni, tadi betul-betul ni okey tak ni yang cerita pH value ni? Boleh? Kita tengok soalan C sekarang ni. Soalan C pula dia cakap asid bertindak balas dengan alkali untuk menghasilkan ion hidrogen. Untuk menghasilkan garam dengan air. Alkali alkali untuk produce garam dengan air. So ingat terus. Asid jumpa alkali. Sorry. Asid jumpa alkali mesti garam dengan air. Mesti. Okay. 20%. So dia tanya yang pertama, nyatakan nama tindak balas tersebut. Nama dia apa? Bila asid campur alkali, nama dia apa? Nama dia adalah neutralization dalam BM. Dalam BI ni apa? Dalam BI ni apa? Peneutralan, sorry. Okay. So nama dia adalah peneutralan. Cuma cikgu nak minta, boleh tak korang yang dalam BM untuk peneutralan, jangan tulis peneutralan je. Tulislah perkataan tindak balas peneutralan. Tulis tindak balas peneutralan. Dalam BI tulis neutralization reaction. Tolonglah biasakan tulis dalam keadaan yang biasakan dulu sekarang. Nanti korang tak rasa terbeban bila korang masuk form 5 nanti. Next, in an experiment 50 cm3. Dalam satu eksperimen 50 cm padu asid hidroklorik telah bertindak balas dengan 20 cm padu larutan kalium hidroksida 1.0 mol desimeter padu. Itu ayat dia. Dia cakap, tuliskan persamaan kimia untuk tindak balas ini. Hitungkan kepekatan dan nilai pH untuk asid hidroklorik yang digunakan. Dia ada masuk nilai pH tu. Okay, in experiment 50 cm3 of hydrochloric acid react with 20 cm3 of 1.0 mol decimeter cube potassium hydroxide solution. Write a chemical equation for this reaction. Calculate the concentration and the pH value of the hydrochloric acid. Okay. Nombor 1 buat equation dulu. Cikgu bagi masa. Ambil kertas. Buat equation dulu. Yang seimbang. Cikgu masa dalam 2 minit. Ambil kertas sekarang. Buat Cikgu minta sangat korang buat. Okay dah. Sepatutnya okey lah. Okay, asid hidroklorik. Apa dia? HCl. Okay, HCl. Lepas tu, potassium hydroxide. KOH. Kalium hydroxide. KOH. Dapat. Apa hasil dia? Sepatutnya dah okey dah ni. KCl campur H2O. Seperti biasa, cikgu macam mana kita nak tahu? Pecahkan jadi dia punya ion dia. Jadi H plus, yang ni Cl minus, yang ni K plus, ni OH mana. Dah pecahkan dia, cantumkan balik positif dengan negatif. Yang okey. Positif dengan negatif. Jadi sini positif, sini negatif. Cantumkan. Jadi dapat KCl. Lepas tu cantumkan H plus dengan OH minus. Positif negatif kan. Dapat H2O. Balance kan? Dah balance belum? Dah balance belum? Dah. Macam mana cikgu tak balance? Aku nantilah. Bukan masanya. Nanti nak bagi shortcut sekarang.
nak bagi lah. Bukan apa. Untuk faham shortcut, korang kena faham dulu betul-betul faham konsep monoprotik dengan diprotik ni konsep. Yang mana cikgu tak nak usik. Biarkan dulu. Nanti kan elok-elok faham, dia tak faham pula. So, ni je dia punya question dia. Lepas tu soalan suruh buat. Betul, sebabnya korang buka monoprotik diprotik tu kujik senang je sebenarnya. Tapi nanti jadi pening lah, tak payahlah. Okay, so macam ni. Bila dapat ini ialah eksperimen, so korang rasa dia ni pentitratan ke? Ya, boleh buat pentitratan. So kita pakai pentitratan pakai MAVA, MBVB. MAVA, MBVB, AB. Ingat tak formula tu? MAVA, MBVB, AB. A tu apa? Acid. B tu apa? Base. Bermakna yang atas ni siapa punya? Acid punya. Yang bawah ni siapa punya? Base punya. Base tu maksudnya siapa punya? Alkali lah. Jadi kita senaraikan semua ni, carikan maklumat dia. So asid hidroklorik, apa dia punya maklumat kita ada? Dia ada 50 cm3. Lepas tu dia ada apa lagi? Dia ada, tu je ada. Lepas tu setelah minta 20 cm3 larutan kalium hidroksida. So sini volume dia, isi padu dia ialah 20 cm padu. Dia punya kepekatan dia ialah 1.0 mol desimeter padu. Betul 50. Okay, alright. Menarik tu. Soalan minta hitung kepekatan dan nilai pH. Kepekatan dulu, kepekatan is molarity. Molarity formulanya ialah M besar. Jadi soalan minta saja nak tanya 50 cm padu ni ialah VA. Okay, lepas tu 20 cm padu ni siapa punya? VB, base punya, betul. Acid punya. 1.0 ni siapa punya? MB punya. Okay, A dia berapa? AB dia. A dia ialah 1, B dia ialah 1. Ingat, A dengan B ambil daripada mana? Ambil daripada equation. Terbalik, sorry. Dia pergi sini, dia pergi sini. Maka A dengan B ni lah 1, 1. Boleh faham? Okay. Kira kan? Dah boleh faham kira kan? Keluarkan kalkulator, buat. Dia ingat dalam 2-3 kali kelas. Cikgu nak bagi tu something lah. Korang akan ada bukan 2 kali kelas lagi sebelum kita periksa 30 hari bulan. Akan ada 2 kali kelas lagi. Secara online. Secara online bukan fizikal. Termasuk yang ni juga. Korang yang dekat Kirara ni. Cikgu tak rasa cikgu dia jumpa korang sebelum korang pergi ambil periksa. So, kelas kita semua online. Sebab cikgu kena hitung kuantan. 29.30 tu, 29 tu. So dia jadi MAVA, MBVB nak cari MA, betul? Kali 20. 0.4. Dapat 0.4? Tak ada. Dia tak sama. Kuantan. Kita tak tahu kuantan. Kuantan bila, Ofa? Yang sama sebab kebanyakan ni kita boleh kata majoritinya orang Selangor kat sini. Jadi diorang ni, diorang Selangor ni dia periksa dia 30 hari bulan 10. Sebab Deepavali tolak belakang kan. 13, 11 tu kimia ke, Ofa? Tapi dia kata kuantan tau, Ofa. Cikgu turun Abu Bakar. Sekolah menengah Abu Bakar. Cool. Lepas smart lah. 0.4. Dapat 0.4. Minggu depan cikgu turun hari Rabu. Kalau dekat dengan sekolah Alpha boleh lah. Kalau kau sekolah situ pun boleh lah. Okay. So 0.4. Dapat tak 0.4 sebelum tu? 0.4 dapat. Okay. So 0.4 tu formula dia punya ni apa? Ialah 0.4 mol desimeter cube. Sebab kita cari MA. Remember, M is molarity. Molarity ialah kepekatan daripada sudut mol. Kita kira kepekatan dia, kita ayat dia berapa mol yang ada dalam satu desimeter padu.
So lepas kita dapat 0.4 mol ni, dapat dah kepekatan tapi tak habis lagi. Soalan minta pH. pH value. So pH value kita belajar. pH ialah P tu apa? P ialah negative log H+. So H+ kita berapa? 0.4 mol decimeter cube. Jadi ayat dia akan jadi negative log kurungan 0.4 tutup kurungan. Tekan kalkulator dapat berapa? Macam tu cara kita cari dia punya nilai pH. Log. Gua pun tekan kalkulator guys. Dapat berapa? 0.39. Dapat 0.4 juga. So lebih kurang lah dapat 0.4 juga. Okay. So ini dia punya pH dia. So kita tengok soalan D pula. Okay, soalan D ni kita nak ulang kaji sikit. Jom kita ulang kaji sikit sebab ada yang masih ingat, ada yang belum ingat. Jom kita ulang kaji dulu Okay, nombor 1. Bila kita ada garam dan garam ni kita panaskan garam tu. Bila kita panaskan garam, wajib kena ingat mesti dapat dua benda. Bila kita panaskan garam, you will get two product. Okay, nombor 1 mesti dapat gas. Yo Allah, terkejut ni aku. Mesti dapat gas. Yang kedua, mesti dapat pepejal. Yang pepejal tu ialah dia punya baki pemanasan. Pepejal dia mesti logam oksida. Wajib. Gas dia akan beritahu kita apa ion ada dalam garam tu. Okay. So, untuk gas yang terbebas, kalau dapat keluar gas karbon dioksida, dia keluar tu gas karbon dioksida, dalam tu ion dia ion karbonat, karbonat ion. Kalau bila kita panaskan keluar dua gas, satu keluar nitrogen dioksida, satu lagi keluar oksigen. Mana dalam tu ion nitrat. Sekiranya keluar gas amonia, dalam tu ialah ion amonium. Setakat ni faham? Ceritanya ialah gas-gas ini kadang-kadang dia soalan tak bagi direct. Soalan akan bagi clue-clue sahaja. Jadi kita kena tahulah clue-clue dia. Contoh, dia keluar gas. Gas tu ialah gas yang menyebabkan air kapur menjadi keruh. Menyebabkan lime water turns cloudy. Maka kita tahu gas tu ialah gas karbon dioksida. Dia tak sebut, soalan tak sebut gas karbon dioksida. Soalan sebut air kapur jadi keruh. Kita lah kena tahu. Bila air kapur jadi keruh tu gas karbon dioksida lah mana dia. Okay, 1. 2. Gas yang lain juga ialah gas oksigen. Dia cakap gas oksigen ialah dia keluar gas X dia kata. Gas X ni ialah gas yang light up glowing wooden splinter. Yang menyalakan semula kayu uji berbara. Maka kita tahu dia ialah gas oksigen. Atau disebut lagi. Keluar gas yang berwarna perang. Brown color. Confirm nitrogen dioxide. Kadang-kadang dia tak sebut. Dia sebut keluar gas yang akan menukarkan kertas limus biru lembap menjadi merah. Means maknanya nitrogen dioksida ni asid ke alkali guys? Nitrogen dioksida ni asid ke alkali? Kalau dia tukarkan biru lembap kepada merah. Red, blue to red. Sifat nitrogen dioksida. Asid ke alkali? Jawapan dia ialah asid. Bermakna nitrogen dioksida ni ialah gas yang berasidik. Okay. Itulah ceritanya. Okay. So, ada lagi gas-gas lain. Tapi cikgu beritahu korang satu rahsia lagi lah. Banyak tu rahsia ini. Okay. Gas klorin ni memang tak keluar. Bila sebab pemanasan pemanasan garam, jarang sangat keluar gas klorin ni. Tapi kalau keluar gas klorin, korang dah tahu dah. Macam mana nak kenal? Dia gas kuning kehijauan. Greenish yellow. Siapa belajar BI? Greenish yellow. So it's a greenish yellow gas. Cara dia ialah kita test dengan limus biru, blue limus, and dia akan, kita dah tengok sebelum ni, dia biru tukar merah kemudian luntur. Putih boleh, tapi cikgu pilih luntur lebih tepat. Tak nak pening kepala kan, cikgu sebut minggu lepas kan. Okay, settle kat situ. Kemudian yang ni pula dia akan ada baki dia. Minggu lepas dah ajarkan PKPZ. Ingat lagi tak PKPZ? Masa zaman PKP macam hidup dalam zoo. Baca dia perang, kuning plumbum, kuning putih zinc.
Gitu. Okay. So perang kuning, kuning putih, plumbum dalam dia adalah plumbum oxide, nama dia logam oksida. Ion dia Pb2+, kalau kuning putih dia nama dia zinc oxide, zinc oksida, ion dia kuprum. Kalau dua-dua hitam confirm lah kuprum. Okay. Kupu-kupu hitam lah, kupu-kupu warna hitam, senang. Okay, then kita tengok soalan. Okay, tengok soalan ni. Dia ada garam L, tak tahulah garam apa. Garam L tu bila panas dapat solid M, dapat gas N, dapat oksigen. Lepas tu dia bagi tahu keluar clue dia kata pepejal M, dia kata dihasilkan daripada berwarna warna pegang dalam keadaan panas, warna kuning dalam keadaan sejuk. Brown when hot, yellow when cold. And gas N berwarna pegang dan berbau sengit. Okay. So, korang rasa kau boleh jawab tak soalan nombor 1 ni? Namakan pepejal M dan gas N. Pepejal M dan gas N. Okay, nombor 1 clue dia ialah dia sebut pepejal M ni pegang bila panas, kuning bila sejuk. Zarif punya jawapan betul. Thank you. Betul jawapan kau, Zarif. Okay. So M ialah yes, betul. Kujik so far so good. Good. So pepejal M ialah PbO. Sebab plumbum 2 oksida kan. Lepas tu gas N dia minta gas N ialah brown. Bila brown ialah nitrogen dioksida. Dah tahu dah tu. Ya Allah. Nitrogen dioksida. Okay. Lepas tu dia minta garam L. Katalah saya minta garam L kan. Jadi garam L tu apa? Okay. Nak patah balik dah ni. Untuk anion senang, untuk ion positif senang. Dia punya nama dia sama. So dia Pb jugalah kat depan. Yang untuk ion ni yang kita nak kena tahu. Kalau nitrogen dioksida, apa nama ion dia? Nitrogen dioksida ni datang daripada ion apa? Kalau karbon oksida datang daripada karbonat. Kalau nitrogen oksida datang daripada nitrat. So ni datang daripada nitrat. So kita ambil nitrat ni, kita pun letak sini. Maka garam L tu ialah apa? Betul. Betul Amir. So garam L tu ialah apa? Garam L ialah plumbum 2 nitrat. Bila soalan minta nama, bagi nama lah. Bila soalan minta simbol, bagi je lah simbol Pb kurungan NO3 tutup kurungan 2. Boleh faham? Betul plumbum nitrate. Yes. Ini cara soalan dia. Contoh soalan. Lepas tu, namakan pepejal. Dah bagilah minta nama, bagi nama guys. Nama dia ialah lead 2 kena ada. Apa tak ada 2 ni salah. Satu, gas N, nitrogen dioxide. Saja nak tanya, siapa yang belum lagi hafal ujian cation dengan ujian anion? Siapa dia ada masalah untuk menghafal yang bawah ni? Cikgu dah ajar pakai jari tu kan? Ingat lagi tak cikgu ajar pakai jari tu? Ingat lagi tak? Cikgu, okey. Nombor 1, cikgu dah pernah ajar ke belum? Cikgu dah pernah ajar ke belum guna jari ni? Macam mana nak hafal ni? Dah ajar ke belum? Dia punya akronim dia cantik macam Pakcik Anwazin tu. Cerdik macam Pakcik Anwazin tu. Dah ke belum? Dah rasanya. Dah kan? Dah. Kitanya dah memang dah. Ingat tak? Ingat tak? Jadi. Aduh, itulah dia nak peksa lah dia cerita dia kan. Okay. Alright. So, dengar betul-betul. Okay. Kita dah tahu. Okay. At least kau kena jawab benda ni. Fe2 plus warna apa? Kalau Fe2 plus. Fe2 plus warna apa? Betul dulu. Fe2 plus warna apa? Tu kena ingat. Tu kena settle dulu tau. Hijau. Green. Okay, good. Hijau. Fe2 plus. Jangan tertukar tau. Jangan tukar dengan Fe3 plus. Fe2.
Ni. Fe2. Hafal terus tau. Hafal terus. Fe2 plus. Apa warna tadi? Hijau. Okay. Fe3 plus. Apa nama dia? Fe3 plus. Perang. Brown lah. Cu2 plus. Cu2 plus. Cu2 plus. Cu2 plus. Cu2 plus. Takat ni Cu2 plus orang memang semua okey. Cu2 plus dia macam okey. Cu2 plus warna biru. Ingat 3 ni dulu Okay. Lepas tu kita ada 5 ion tu. Kita 5 ion tu. Apa dia? Kalsium, magnesium, lepas tu lambam, aluminium, zinc. Betul? Ada 5 ni. 5 ni ingat cara kita nak test dia macam mana? Dengan kita test kita ialah tambah NaOH tambah amonia. Benda tu. Okay. Dekat ni faham? Okay, lepas tu cikgu ajar apa? Cikgu ajar okay. Cikgu ajar untuk korang tengok kepada yang berlebihan. Sebab apa? Sebab kita belajar kat sini yang berlebihan tu yang akan membezakan ion-ion tu. Jangan masa mudah ini sama. Nampak? Bila kita tambah dengan NaOH, nampak dia dapat sama je. Dapat sama tak selesai masalah. Tujuan kita buat analisis kualitatif, apa tujuan dia? Kena faham, cikgu kita buat analisis kualitatif, apa tujuan dia? Tujuan dia ialah untuk tahu ion dalam tu apa nama ion dia. Kalau kita macam ni, selesai tak tujuan kita? Selesai tak masalah kita? Tak selesai. Tak selesai. Yang selesai, yang menyelesaikan masalah kita ialah kat sini. Kat sini. Itu yang menyelesaikan masalah kita. Jadi, bila kita nak menghafal, kita kena tahu kat mana kita nak fokus. Satu juga ajar guna 5 jari ni. 5 jari ni, kita tahu dia akan berpisah dekat sini. Kat sini dia akan membezakan dia. Sebab dia akan ada geng 2 dengan geng 3, betul? Macam ni jarinya. Yang ni apa? Ibu jari apa? Kalsium. Jari telunjuk apa? Magnesium. So, macam ni. Chem lah, chem. Okay, lepas tu, lambam, aluminium, zinc, betul? Lambam, aluminium, zinc. Macam ni lah. So, bila kita tengok je NaOH berlebihan, kita terus tutup jari kita sebab kita nak tahu yang geng tutup jari ialah geng mendakan putih tak larut dalam NaOH berlebihan. Ini. Yang ibu jari, yang jari buka ni ialah geng-geng siapa? Geng mendakan putih yang larut dalam NaOH berlebihan. Setakat ni faham? Kemudian kita sekarang nak bezakan geng 2 ni je lah ni sebab yang ni tak masuk. Yang ni tak kira lah dulu sebab kita buat asing-asing lah. Settle yang ni dulu. Okay. So, kita dah tahu tambah NaOH tak boleh selesai masalah. That's why kena tambah amonia. Dan bila tambah amonia, tambah single berlebihan. Tengok kat berlebihan je lah. So, bila berlebihan, kalsium tak ada mendakan. Bukan setakat tak ada mendakan. Tak ada tindak balas pun sebenarnya magnesium. Magnesium ada mendakan. Magnesium ada tindak balas. So, dia mendakan putih tak larut. So, tengok magnesium ialah ion yang dalam NaOH pun tak larut. Magnesium. Dalam berlebihan pun tak larut. So, magnesium dah geng tak larut belaka. Geng tak larut yang semua yang tak larut. Setakat ni faham magnesium. Kalsium pula dia geng sini. Senang je nak beza dia. Setakat ni boleh? Kita tak faham. Boleh hafal tak? Nak hafal dia terus ni. Yang seterusnya ialah yang 3 ni. Plumbum, aluminium, zinc. Kita pergi kat zinc dulu. Zinc ialah yang semuanya larut. Nampak? Zinc ialah yang semuanya larut. Jadi korang jumpa soalan dia cakap dalam NaOH berlebihan larut, dalam ni pun berlebihan larut, jadi dia zinc lah. Kita ada 2 kawan baik ni yang tak selesai. Siapa? Lambam dengan aluminium.
Tengok, sama je. Daripada mula sampai habis, plumber dengan aluminium, dia punya result dia sama. Selesai tak masalah? Tak selesai lah sebab kita tak tahu mana plumber, mana aluminium. Sedangkan tujuan kita, our intention is to find out what kind of cation that can be found in the salt. Kita tak tahu. Oh, tiba cakap Inggeris kan. Kena practice lah bro, kena practice. So, untuk plumber dengan aluminium, kena guna apa? Kena guna tambah potassium iodide atau potassium chloride. Cikgu mencadangkan ambil je potassium chloride sebab korang dah tahu daripada awal-awal belajar chapter ni, PbCl tu garam larut ke garam tak larut? PbCl tu garam larut ke garam tak larut? Lactochloride. Garam tak larut lah. PbCl garam tak larut. So, akan dapat menandakan putih. You dapat menandakan putih, maknanya dia plumber. Tak dapat apa-apa, dia aluminium. Itulah cerita dia. Sebab dia akan memisahkan antara mana satu plumber, mana satu aluminium. So, tambah PbCl tu dapat jawapan. Kalau ada menandakan putih, plumber. Tak ada menandakan putih, aluminium. So, dah boleh beza? Boleh beza. Itu cerita pemahaman. Sekarang cerita cara jawab pula. Nak jawab soalan. Soalan minta huraikan secara ringkas ujian kimia. Keluar je soalan, huraikan secara ringkas. Keluar je soalan, describe briefly. Korang tahu ini ialah apa, kena guna POI. Kena guna POI, cikgu ajar tu. POI. Dah ajar dah kan? P apa? Procedure. O apa? Observation. I apa? Inference. Dan untuk procedure, kita guna AMA version panjang ke AMA version pendek? Untuk procedure ni. Procedure untuk ujian kimia ringkas. Guna AMA panjang ke AMA pendek? AMA yang ada mim, yang ada 2M tu ke atau AMA yang 1M tu je? Oh, tak ada jawapan ni. Memang lupa sungguh ke apa? Yang pendek. Betul. Guna yang pendek. Jadi, satu Yang kedua, bila soalan minta ujian cation, satu benda yang ramai orang salah sangka ialah, cikgu, saya kena cerita sampai habis ke? Maknanya, dia kena cerita daripada tambah NaOH dapat apa, tambah Na berlebihan dapat apa, lepas tu tambah amonia dapat apa, tambah ni dapat apa. Yang tu ke yang kena cerita? Jawapannya tak. Jawapannya tak. Jawapannya korang cerita mana yang menyebabkan dia berbeza je lah. Bermakna kita boleh cerita sama ada nak cerita NaOH berlebihan atau nak cerita dekat NH3 berlebihan. Tak payah cerita dua-dua, cerita salah satu je. Jadi untuk soalan yang ini, dia nak cari apa? Huraikan secara ringkas ujian kimia untuk mengesahkan kehadiran cation dalam garam L. Dalam garam L, cation dia apa? Lead atau plumber, betul? So, sekarang kita nak buat eksperimen untuk mengkaji, untuk membuktikan ion dalam tu ialah ion plumber, ion lead. So, ion lead tadi kita dah tengok dah. Apa cerita dia? Tambah dengan tambah dengan KCl, betul? Tambah KCl tadi kan? Tambah dengan NaOH dapat selesai masalah tak? Tak selesai masalah. Tambah dengan amonia, selesai masalah tak? Tak selesai masalah. So, ambil ujian confirmatory test lah. Jadi, lepas tu ingat, cara dia mesti ada prosedur kan? Yang biasalah. Jadi, kita ambil untuk cation, ni ujian cation tau. Ujian, ya Allah, bila ni kecil-kecil sangat pula. Yang ni, patutlah sampai 4. Ujian step nombor 1, apa dia? Macam biasa, kita nak uji PbCl kan? So, tambah apa? Tambah, bahasa Inggeris tambah apa? Add. Kalau tak tahu lah. Add, tambah larutan kalium klorida ke dalam tabung uji berisi garam L. Betul tak ni AMA? Betul. Apa action? Tambah tu action. Ingat AMA ni mungkin ada yang baru hari ni atau baru masuk dalam 2-3 bulan lepas, dia tak ingat.
Amar ni ialah A tu action. M ni ialah material. Mana kena bagi tahu. Nombor satu kena ada kata kerja. Okay, arahan dia kena tulis. Nombor dua, material ni ialah apa yang kita bagi arahan untuk buat pada siapa. So kena ada bahan dia, barang dia. And last sekali, message kita, radas yang kita gunakan, apparatus. Jadi kat sini kita tahu tambah ialah action. Larutan kalium klorida ialah material. Ke dalam tabung uji ialah apparatus. Cuma berisi garam L ni nak bagi korang nampak cerita dia. Kemudian apa kita buat? Lepas tambah kita buat apa? Tu je lah kan? Tu je lah. Dah siap dah kita punya P tu. Ni dah P je. Prosedur dia. Siap dah prosedur. So nombor 2. So the next tu. Next nombor 2 ni bukan nombor 2. Nombor 2. Next point kita. Point seterusnya ialah. Tulislah observation. Apa observation kita? Observation kita ialah mendakan. Ni cara nak tulis. Mendakan putih tidak larut. Tak. Ini tak payah. Mendakan putih. Mendakan putih terbentuk. Sebab ini bukan NaOH. Bukan amonia. So dia mendakan putih terbentuk. Siap. Apa I kita? I kita ialah inference. Inference dia apa? Inference dia apa? Ion lambum 2 plus hadir. Bahasa Inggeris dia apa? Hb2 plus ion is present. Kata. Boleh faham? Simple je. Sekejap lagi cikgu bagi korang satu soalan lain. Okay. Guna modul cikgu sendiri. Lepas tu kita tengok. Boleh ya macam ni? Seterusnya soalan minta gas N. Macam mana nak uji gas N? Nak uji gas N kita tengok dalam nota je. Siapa ada nota tengok tu nota tu. Mana gas? Nak uji gas tau. Ni berapa markah dah? Berapa markah tadi? Dia 8 markah kan? 8 markah tu dengan nama. So ini dah 3 markah. This is 3 marks. Mana? Ni, I ni. Inference. Itu inference. 3 markah dah tau. Lagi 3 markah. Bila kita cerita pasal gas N. Ni 8 markah. Lagi 2 markah. Ni nama. Ni 1. Ni 1. So cukup 8. Okay. Tapi kita settle yang gas N tu. Gas N tu kat mana kita nak tengok? Tengoklah dekat ujian gas yang kita nota kita ni yang ni. Inilah dia. Okay. Cuma. Sebelum dekatkan ni. Kenalah ada korang punya setup dulu. So ayat dia akan jadi macam ni. Bila gas. Okay. Apa kata action untuk gas? Kalau pepejal dia ialah kita tahu timbang, betul? Timbang dan tambah. Timbang lah untuk pepejal dan timbang. Kalau cecair, aqueous, larutan semua tu tukat dan tuang. Macam ni boleh. Ataupun tambah terus boleh. Tambahkan. Penting kena ada larutan. Kalau tak tulis larutan salah. So gas apa? Gas bahasa Inggeris ni ialah flow the gas. Kalau BM dia apa? Alirkan gas. Alirkan gas boleh, masukkan gas pun boleh. Dua boleh tau. Alirkan gas boleh, masukkan gas boleh. Cuma masukkan gas dalam bahasa Inggeris cikgu tak ingat nak guna perkataan apa. Macam Rin kan belajar BI kan, Naif pun belajar BI kan. Okay. Zahir pun, Alfa pun dalam BI kan. Yang BI cikgu tak ingat apa perkataan dia untuk ayatnya, untuk BM ni adalah masukkan gas ke dalam. Put the gas Ni tak best put the gas. So satu cikgu guna perkataan flow the gas. Dia macam dia nampak benda tu mengalir. Okay, so sekarang kita nak buat cerita siapa? Kita gas N. So gas N ialah kita mula gas N. So ayat dia apa nombor 1? Alirkan, flow the gas. Gas N ke dalam tabung uji. Cikgu lah kan. Berisi kertas litmus biru lembap. Ini ialah versi modify. Ini versi modify maksudnya buat satu ayat ni dah terus selesai untuk prosedur. Atau buat observation kan. Okay. Orang juga boleh buat ayat macam ni. Alirkan
gas N ke dalam tabung uji. Okay. Atau baru nombor 2. Letakkan letakkan kertas litmus biru lembap di mulut tabung uji tadi. Tu kalau nak ambil letakkan mulut. Boleh tak korang masuk je tabung, boleh tak korang ambil je ni, masuk je dalam tabung uji. Boleh tak boleh? Dalam tabung uji N tu ada gas tu. Tabung uji ada gas. Boleh tak kau masukkan? Untuk tengok gas. Jawapan dia boleh. Dia boleh. So kau boleh pilih nak masukkan tu ataupun letak di mulut. Boleh. Bahasa Inggeris apa pun letak di mulut. To the mouth of the test tube. Nama dia. Okay. So jom kita tengok yang ni. So dia jadi alihkan gas dalam tabung uji. Nombor 1. Lepas tu letakkan kertas litmus biru lembap. Soalan cikgu, kenapa perkataan lembap ni kena ada? Bahasa Inggeris moist mesti moist. Okay, letakkan kertas mesti moist. Lembap pada mulut tabung uji. Kenapa? Kerana untuk semua asid menunjukkan sifat dia, kena ada apa? Kena ada air. Yang ni kita gas. Gas ni mana ada air? Dalam gas tu mana ada air? Betul, dia gas kot. Kan? Dia gas kan? Okay. Dam boleh. Dam boleh. Dam boleh. Dam tu maksud dia moist lah. Lebih kurang lah kan? Jangan wet tau. Bukan wet. Dia either moist atau damp. Sama, tak ada masalah. It's the same meaning. And apa kita panggil sinonim. Damp dengan moist. No problem. Okay. Nampak? Ini ialah apa? Ini ialah kita punya prosedur kita. Patut observation dia apa? Observation dia ialah mesti bagi tahu sebelum dan selepas. Apa observation dia? Observation dia ialah kertas litmus biru lembap bertukar apa? Bertukar merah. Cikgu tak sebut sebelum pun, aku dah sebut litmus biru tu, mana dia tahu dah tukar merah. Yang penting ada sebelum warna selepas tu. Sini apa? Moist. Okay. At the mouth of the test tube. Memang literally mouth of the test tube. Okay. Bahasa Inggeris je, mouth of the test tube. Okay. So Nabi idea apa untuk kertas litmus biru lembap? Moist blue litmus paper turns red. Dapat maka. Inference dia apa? Inference dia ialah gas nitrogen dioksida hadir. Dapat 6 markah, campur dengan 2 markah tadi, full mark 8 markah. Nampak? Ini soalan-soalan yang mudah korang buat bila keluar dekat soalan-soalan macam ujian ringkas. Ujian kimia ringkas, ingat pakai POI. Saja je nak tanya, kita dah bincang tak soalan nombor yang eksperimen dia panjang-panjang tu? Kita dah bincang belum soalan-soalan macam tu? Maknanya cikgu tu dah tunjuk korang macam mana nak tulis prosedur penuh. Katalah soalan tu sampai 8 markah, 9 markah untuk eksperimen tu sahaja. Cikgu dah cerita, cikgu pernah tunjuk belum? Soalan macam tu, pernah tunjuk cara dia tak? Yang mana kita guna full amma. Kita guna full amma. Mana mesti ada measurement tu. Dah tunjuk belum? Macam dah tunjuk masa paper 3 dulu. Tapi untuk try untuk kita bersedia untuk akhir tahun ni, dah cerita belum? Belum kan? Macam tak ada orang jawab ni, tak ada lah kot. Belum lah kot. Blur lah kot. Macam betul apa je bila repeat ni kan? Mana kita belum lagi lah tu. Okey, tak apa. Kita mana buat soalan tu pun. Okey, setakat ni boleh dapat markah? Agak-agak boleh dapat. Lepas ni kalau keluar bila keluar soalan macam ni boleh jawab? Full mark? Boleh jawab full mark? InsyaAllah full mark. Okey, jom kita tengok paper baru. Okey, paper baru ni macam biasa dia akan mula dengan soalan yang mudah-mudah dulu. Dia akan mula dengan soalan yang mudah-mudah dulu. Yang ni. Okey. Saja bagi tahu.
Soalan dah mula susah. Susah bermaksud dia dah mula tak bagi senang macam ni. Kejap. Minggu lepas cikgu kita ada isu dengan ni kan? Bukan. Minggu lepas ke? Bukan, minggu sebelum tu. Yang ni. Kau ingat? Bukan. Bukan yang ni. Minggu lepas. Ada. Tak belajar lagi. Okey. Nanti aku tunjuk. Sebab soalan belah banyak keluar macam ni. Lepas tu cikgu akan tunjuk korang satu soalan. Satu soalan yang dia soalan paper 1 tau. Tapi dia boleh jadi essay. Soalan tu paper 1. Soalan tu adalah soalan paper 1. Tapi dia boleh jadi essay. Ni soalan paper 1. Yang boleh menjadi soalan essay. Sebab dia ada 6 step. Nak jawab soalan ni ada 6 step. Paper 1 guys. Paper 1. Tapi tengok soalan nombor berapa. Cuba tengok soalan nombor berapa ni. Soalan nombor 38. Korang dah tahu dah. Soalan nombor 30 ke atas. Soalan kebat. Paper 1 ingat. 1 sampai 20 tu dia antara kebat biasa. Kebat. Apa nama soalan sederhana. Soalan senang. Masuk 30 ke atas. Kena hadap lah soalan kebat tu. Lepas tu kena selesai 1 sampai 30 secepat mungkin. Sebab kita perlukan masa untuk fikir soalan 30 ke soalan 40. Soalan 40 guys, bapak susah. Bukan susah, bapak panjang. Panjang sangat kerja dia. Kejap lagi kita tengok. Sebelum kita habis kita tengok. Ini sempat Okay, sekarang tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3, kafein. Boleh kita mula soalan nombor 3 sekarang? Soalan yang tadi dah selesai. Maknanya soalan yang kita buat tadi. Pasal gas N. Pasal POI untuk ujian cation. Dah faham? Boleh kita mula? Kita mula yang ketiga. Yang ketiga ialah kafein adalah satu bahan perangsang yang biasa ditemui dalam kopi atau teh. Darjah 3 menunjukkan formula struktur bagi kafein. Kafein is stimulant. Yang common round in kopi bla 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 structural formula. Korang tak tahu structural formula tu apa? Structural formula ialah bila kita tunjuk macam mana atom-atom tu disusun dalam suatu formula, dalam satu sebatian. So disusun macam ni. Soalan minta. Senang sangat. Namakan unsur yang diwakili oleh huruf N. Maka jawapannya ialah nitrogen. Ini kalau salah memang nak kena tembak dengan selapang gajah. N tak tahu. Sabar je lah. Kemudian yang kedua. Tuliskan formula empirik dan formula molekul bagi kafein. Caranya kira semua sekarang. Berapa karbon dia. Berapa nitrogen dia. Berapa ni dia. Dah kira berapa karbonnya? Berapa hidrogen dia, berapa oksigen dia, berapa nitrogen dia. Okey. Karbon berapa? Karbon ada 8 kot. 8 kan? Karbon 8. Hidrogen 1, 4, 3, 6, 9, 10. Hidrogen dia 10. Lepas tu nitrogen, oksigen dia berapa oksigen? Oksigen dia ialah 1, 2. Ada lagi tak? Oksigen dia ada lagi tak? 2 saja. Nitrogen dia berapa guys? Nitrogen dia ada 1, 2, 3, 4.
So ini apa ni? Ini ialah formula molekul dia. This is formula molekul dia. Sebab ini yang sebenar. Apa yang ada kat sini, inilah yang sebenar. So inilah dia punya formula molekul. Sekarang ni kita nak tukar dia kepada formula empirik. So formula empirik dia semua ni CV berapa ni boleh pakai ni? Sebab dia lah nisbah terringkas, betul? CV berapa kita nak guna ni? CV 2 lah. So dia jadi C4 H5O N2. Ya. Okay, cikgu kalau nak tukar CHNO boleh ke? Boleh. Tapi ingat, depan mesti karbon dengan hidrogen dulu. Depan dia mesti karbon dengan hidrogen dulu. Belakang tak kisah. Cuma kita biasa susun karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosforus, sulfur. Macam itulah. Kita utamakan yang karbon, hidrogen, oksigen dulu. Okay. Tak kisah susun macam mana. Tapi memang kita biasanya CH ni memang depan. Dia, kenapa Sebab dia rangkai utama dengan dia paling, biasanya memang kita tak karbon, hidrogen depan. Senang. Dia lah satu kebiasaan. Okay, so dapat macam ni. This is dia punya formula molekul. Boleh formula empirik dia. Boleh faham? Macam mana nak kira formula molekul and macam mana dia tukar jadi formula empirik. Molecular formula tu empirical formula. Kita dah tahu. Okay, sekarang kita tengok yang ni pula. Soalan ni bawah pula. What type of particles are found in caffeine? Apa jenis zarah? Bila zarah, jawapan kita antara 3 je. Apa dia? Z, kalau tak Z, A, kalau tak Z pula. Kalau tak atom, ion, molekul. Korang rasa kan bila tengok dekat caffeine ni, dengan cara dia buat macam ni, semuanya ada ada ni pula macam ni, ni. Ada garisan-garisan ni pula. Lepas tu nitrogen bukan logam. Carbon pun bukan logam. Nitrogen is non-metal. Carbon is non-metal. Hydrogen pun non-metal. Oksigen pun non-metal. Semuanya inilah atom-atom bukan logam. So, bila semua atom-atom bukan logam, dia sebatian apa? Semua antara atom bukan logam, dia sebatian apa? Dia ialah sebatian covalent atau covalent compound. Datang soalan seterusnya, kita nak tanya diri kita. Covalent compound ni apa hasil dia? Ion ke molekul? Sebab dia tak logic atom. Dia tak logic atom tau, dia 2 je. Ion ke molekul korang rasa? Korang rasa ion ke molekul? Of course lah bila kita covalent takkan ion kan? Nama pun covalent takkan ion. So dia ialah molekul. Jadi soalan tanya apakah jenis zarah dalam caffeine? Jawapan dia ialah molekul. Logik dia semuanya ialah antara atom bukan logam dengan atom bukan logam. Satu jawapan kita molekul. Kerana kita tahu bila atom bukan logam, non-metal with non-metal atom combine, they will share. Bila share, kongsi, akan dapat sebatian covalent. Dan hasil sebatian covalent ialah molekul. Tak ada benda lain. Tak ada benda lain. Okay, soalan untuk D. Soalan macam ni dah selalu banyak keluar dah. Hitungkan peratus atom karbon yang terdapat dalam caffeine tersebut. Okay, tadi kita tahu C dia 10. C dia 8. H dia 10. O dia 2. Nitrogen dia 4. So betul dah ni kan? Kita balik. Betul-betul. Kalau minta hitung peratus karbon. So cara ni lah karbon per dengan semua. Karbon ada berapa? 8. Jadi karbon dia 8 bahagi dengan C8, H10, O2, N4 darab 100%. Itu cara bila soalan minta hitung peratus karbon. Calculate the percentage of carbon. Ini contoh kalau karbon. Kalau minta benda lain sama. Contoh soalan minta hitung peratus nitrogen. Jadi kat atas ni tak bolehlah ambil. Tak bolehlah ambil karbon. Kena ambil nitrogen. So N4 dekat atas ni. Untuk cari hidrogen, ambil H10 ke atas ni. Yang berubah ke atas, yang bawah sama tak? Yang bawah sama je. Yang bawah ialah semua sekali JMR dia.
Yang atas tu yang kita nak cari. So sekarang ni soalan minta carbon. Jadi kau carilah carbon. Semua maklumat ada kat sini dah tau. Cikgu bagi masa untuk jawab ini dia. Calculate sekarang. Cari peratus dia. Cikgu pun kira kat ni. Saya. Apa dapat ambil? Ui. Macam salah je bro. Uji. Uji betul. Ujinya betul. Ujinya betul. Cikgu salah kira ke? N4O2 kan? JMR dia berapa guys? JMR dia berapa? Bukan Naif, bukan. JMR dia berapa? Korang dapat dia punya tu betul, korang betul. JMR dia 194. JMR dia 100 ni 96 bahagi 194. Darab 100. Dapat tak ni? 96 bahagi ni. Ideal, ada ideal. Ada raik lah. Hari ni ideal agak ni sikit. Tak sihat ke apa kau? Dapat 49.48. Dapat 49.48%. Itu cara dia kira. Okay, settle. Tengok soalan seterusnya. Okay, ada soalan setakat ni boleh faham cerita ni? Boleh Dia akan bagi soalan macam ni, dia akan bagi. Katalah nanti kau dapat soalan empirical formula. Nanti kita tengok. Okay. So next. Soalan next, nombor 4. Okay. Nombor 4, darjah 4 menunjukkan wasap putih, ammonia chloride, ammonium chloride dan yang terbentuk apabila gas amonium bertindak balas dengan gas hidrogen klorida. Okay, lepas tu dia buat macam ni. Sebelah kiri ialah katalah A, katalah B. Sebelah kiri dia cakap cotton soaked in concentrated ammonia solution. Dekat sini cotton soaked in concentrated hydrochloric solution. Okay. Tak dalam 100 lagi lah tu. Tak dalam 100 lagi. Ni jawapan dia. Dia kan dah selesai dah, ada orang tak selesai lagi. Okay, tu jawapan dia. Tak dalam 100% lah tu. Okay, alright. Kita pergi sini balik. Kita tengok soalan ni. Tengok balik soalan ni betul-betul. Dia kata ada white fume, ada kapas dengan ammonia, lepas tu dengan asid hidroklorik. Berdasarkan darjah 4. Namakan ikatan kimia yang berbentuk sebatan ammonia. Okay. Sebatan ammonia. Ammonia, apa formula dia? NH3 ke NH4? Siapa ingat? Korang memang bagus. NH3. Okay, lepas tu yang kedua. NH3 ni, nitrogen logam ke bukan logam? Metal ke non-metal? Nitrogen. Dia atom bukan logam ke logam?
Bukan. Amonia hidrogen pun bukan. So dia sekarang ni antara atom bukan logam dengan atom bukan logam. So dua-dua bukan logam, kita mesti dapat ikatan kovalen. Dia share kan? So dia lah ikatan kovalen. Atau kita panggil covalent compound. Covalent bond. Tu jaga-jagalah. Letak ikatan kimia. So letak ikatan. Oh tolong jangan letak covalent je. Letak ikatan kovalen. Senonoh sikit. Nombor 2, nyatakan satu sifat fizik bagi amonia. Oh senang, mana soalan minta apakah sifat fizik bagi sebatian kovalen. Okey, cikgu dengar, apa beza ikatan kovalen dengan sebatian kovalen? Ikatan kovalen ialah antara atom dengan atom. Ni baru nama dia ikatan kovalen. Bila dia share tu, kan share bermaksud dia overlap macam ni kan. So mana ikatan kovalen dia? Ni lah ikatan kovalen dia. Itu ikatan kovalen dia. Dia ada atom A dengan atom A. Ikatan kovalen ni yang tengah-tengah tu. Cuma biasanya kita lukis A anak panah A garis A. Ni. Jadi kita tahu inilah ikatan kovalen dia. Okay, faham? Ini ikatan. Hasil bila atom ni bercantum dapat hasil kan? Hasil dia ialah molekul. Okay. Ini yang kita panggil hasil ini ialah sebatian kovalen. Apa jenis zarah? Jenis zarah ni ialah molekul. Faham? Okay. Boleh ikatan hidrogen ke? Tak boleh. Ikatan hidrogen is hidrogen. Nanti ikatan hidrogen ada syarat dia. Dan ni ikatan kovalen dulu. This is between atom. Ikatan hidrogen, bagus juga soalan tu. Ikatan hidrogen ialah antara molekul dengan molekul. Tapi dalam kes ni, dia antara atom dengan atom. So that's why dia bukan ikatan hidrogen, dia ialah ikatan kovalen. Begitu. So, nama bahan dia ni ialah sebatian kovalen atau covalent compound. Soalan cikgu kepada korang. Ingat lagi tak sifat fizik tak sebatian kovalen? Nombor 1 saja je tanya. Dia larut dalam air ke larut dalam pelarut organik? Sebatian kovalen. Larut dalam air ke dalam sebatian kovalen? Cikgu tak tahu. Cikgu harap kau ingatlah. Kalau kita tengok ini sebelah sini atas pada cikgu ni. Ni banyak. Dia ada low melting point, low boiling point, boleh tulis. Dia insoluble in water, soluble in organic solvent. Dia cannot conduct electricity in any state. Itu sifat-sifat dia. Jadi pilihlah salah satu daripada 3 ni. Kalau cikgu akan ambil ada takat lebur, takat didih yang rendah. Mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Cikgu saya nak tulis pasal dia larut dalam air, tak larut dalam air. Boleh, tak kisah. Sama je. Okay, next. Persamaan kimia bagi tindak balas. Dan darjah 3 seperti berikut dia bagilah. NH3 campur HCl dapat NH4Cl. Nyatakan 2 maklumat yang dapat disimpulkan dari persamaan kimia yang ditunjukkan di atas. Apa maklumat yang kita dapat? Banyak maklumat kita dapat. Okay. Bila soalan minta apakah maklumat dalam persamaan kimia yang dapat kita dapat? Nombor 1. Yang satu dalam BI. This one. F low melting point, low boiling point. Low melting point, low boiling point. Okay. Yang ni pula. State 2 pieces of information that can be deduced from the chemical. Macam mana soalan dia? Dua maklumat. Okay. Maklumat pertama ialah bahan tindak balas. Bahan tindak balas. Bahan tindak balas dia apa ni? Amonia. Bahan tindak balas satu lagi. Saja. Cikgu nak korang type sekarang siapa ni. Cuba beritahu cikgu HCl ni apa nama dia? HCl ni apa nama dia?
Clue dia tengok pada dia orang punya state. Tengok pada dia punya state. Okey, Amir betul. Zarif betul. Jawapan dia ialah hidrogen klorida atau hidrogen chloride. Kenapa? Sebab dia gas. Ingat benda ni. Bila dia gas, kita tak panggil dia asid hidroklorik. Bukan. Kita panggil dia hidrogen klorida. Bahasa Inggeris, hidrogen chloride. Ingat benda ni. Bila masa kita nak tukar sebut dia asid hidroklorik? Bila nak guna? Bila dia tulis AK. Atau dia tulis AQ. Maknanya dia ialah hydrochloric acid. Tu kena jaga-jaga. Kalau tak, kita salah faham. Faham setakat ni? Kenapa nama dia lain? Okay, next. Next ialah soalan dia tak minta berikan dua maklumat. So, dua maklumat ni bagi tahu sahaja bahan tindak balas dia apa? Hasil tindak balas dia apa? So, kita bagi tahu dia bahan tindak balas. Bahasa Inggeris bahan tindak balas reactants ya. Bahan tindak balas ialah reactants. Dia tak keluar pula lagi, lambat pula dah. Tak tahulah kenapa internet malam ni agak problem sikit. Banyak benar dia punya problem ni teknikal malam ni. Bahan tindak balas. Okay, apa bahan tindak balas dia? NH3. NH3 tu apa? Ammonia. Apa lagi bahan tindak balas dia? Hidrogen klorida. Tu selesai bahan tindak balas. Tulis juga, lepas tu bagi tahu apa lagi maklumat ialah hasil tindak balas. Hasil tindak balas NH4Cl. So guys, NH4Cl apa nama dia? Apa nama NH4Cl ni? Ammonium chloride atau klorida. Bahasa Inggeris bahan tindak balas is reactants. Hasil ialah product of the reaction. Ini dua bahan, ini dua maklumat yang kita boleh dapat. Faham? Soalan jahat, dia tak sebut maklumat apa kan? Okay. Dengar betul-betul. Bila keluar soalan macam ni, dia tak sebut. Okay. Biasanya dia akan sebut. Apa dia akan sebut? Dia akan sebut yang ni. Dia akan sebut apakah maklumat kualitatif atau maklumat kuantitatif yang kita dapat. Faham kan? So tadi bila sebut cikgu tadi bagi nama bahan tindak balas, hasil dengan nama hasil tindak balas, cikgu bagi kualitatif ke cikgu bagi kuantitatif? Tadi kita bagi nama kan? Dia kualitatif ke kuantitatif? Nama dekat kualitatif. Yes. Nama is kualitatif. Okay. Yes. So kalaulah cikgu nak bagi kuantitatif, kalau kita nak tulis kuantitatif, kita tulis kuantitatif. Allah ya Tuhanku, kenapa payah sangat ni? Apa yang kita nak tulis? Kita tulis mol dia. Apa mol dia? Kita akan tulis 1 mol. Kalau tak tulis apa-apa, kita tahu depan ni 1. Ni tak tahu kita 1, depan ni tahu kita 1. So ayat dia akan jadi 1 mol gas ammonia. 1 mol gas ammonia. Ammonia pun boleh lah. Bertindak balas dengan 1 mol hidrogen klorida. Menghasilkan 1 mol ammonium klorida. Itu ialah sekiranya kita nak bagi dalam bentuk kuantitatif. So datang soalan kepada semua orang dalam kelas malam ni. Yang mana yang betul? Jawapan dia dua betul.
Sebab dia tak sebut pun maklumat yang dia nak sama ada kualitatif atau kuantitatif. Jadi ikut suka kita lah nak bagi yang mana satu. Macam cikgu aku ambil yang mudah. Bagi tahu nama, produk, bagi tahu nama bahan, dapat markah. So sebab malas nak tulis panjang-panjang tulis pendek dapat markah. Okay. Ni nak kena lukis. Ni last kita. Ion amonium terbentuk oleh ikatan datif. Betul kan? Dengan menggunakan lukisan yang sesuai, jahat ni soalan. Tunjukkan bagaimana pembentukan ion amonium terbentuk dan labelkan ikatan yang terlibat. Okay, sebab masa kita tak cukup, kita tengok skema terus. Skema dia sebab dia lukis dia tu. Sekejap mana Saya 2005. Okay. Okay ni. Ni. Okay, mana soalan nombor berapa tu? Soalan nombor 4 ni. Lukis yang ni. So, nombor 1 lukis apa? Lukis amonia. So kita tahu sebelah sini lah amonia. Ya Allah. Amonia. Lepas tu kita tahu dia akan ada sepasang elektron bebas. Sepasang elektron yang tak digunakan dia akan share dengan ion hidrogen ni. Dan kemudian mendapat amonium kat sini. NH4+. NH. Tu. Jadi, lepas tu dia soluble ke? Dia soluble kan? Dia soluble soalan ni. Kan salah soalan pula. Label ikatan yang terlibat. Ada dua lah ikatan. Satu ialah ikatan kovalent. Satu lagi ialah ikatan datif. Ikatan kovalent ialah, nampak? Ada satu X, satu pangkah. Satu X, satu pangkah. Yang mana bulat-bulat ni elektron. Ni elektron. Ni elektron valence. Ni elektron valence dia. Elektron valence dia, elektron valence dia, elektron valence dia, elektron valence dia. Sajalah tanya. Yang hitam tu siapa punya? Nitrogen punya ke hidrogen punya? Ni. Ni elektron valence ni. Yang ni. Hidrogen punya ke nitrogen punya? Korang rasa? Ibu yang masa. Korang rasa? Nitrogen punya. Ni nitrogen. Nitrogen. Bermakna yang pangkah ni ialah hidrogen punya. Okay, hidrogen punya. Okay. So, bermakna sekarang ni nitrogen ada dua elektron free yang dia boleh kongsi dengan hidrogen. Jadi, bila dia berkongsi elektron dan satu datang daripada H, satu datang pada dia, maka ini ialah ikatan kovalent. Ikatan kovalent ialah antara atom bukan logam yang berbeza dan dia setiap satunya kongsi. H akan kongsi sumbang satu. Apa dia kongsi itu yang dia sumbang. Ingat kita belajar minggu lepas kan macam mana nak lukis. Apa yang dia nak itu yang dia kongsi. Dia nak 4, dia akan kongsi 4. Dia nak 2, dia akan kongsi 2. So macam ni hidrogen nak 1. Hidrogen nak 1, maka dia kongsi 1 lah. So bila dia kongsi datang pada 2, atom tu datang pada 2 pihak berbeza, dipanggil kovalent. Datif kan sepasang elektron yang dia bagi terus. Dia kongsi sepasang elektron. Bermakna elektron yang dikongsi datang pada satu pihak saja, datang pada satu atom saja. Sebab tu ini ialah ikatan datif. Dan ini ialah ikatan kovalent. Boleh faham kat situ? Ayat dia pun kita tengok daripada ayat kat sini pun ikatan, ya Allah. Ni is a type of covalent bond that between two atoms whereby a pair of electrons shared are from one of the atoms only. Tu. Kalau BM ni dia.
Ikatan kovalent antara dua atom, nombor satu, dua. Tetapi pasangan elektron yang dikongsi berasal daripada satu atom sahaja. Macam tadilah. Nitrogen je yang bagi, dan dia bagi dua-dua. Inilah. Ini macam ni. So, kita tahu ini ialah ikatan datif dan ini ialah ikatan kovalent. So, ikatan kovalent ada dua atom. Semua atom dalam ikatan kovalent akan menyumbang elektron masing-masing. Akan berkongsi elektron masing-masing. Itu ikatan kovalent. Datif tak. Datif ni dia kongsi. Dia kongsi dua elektron terus. Dia bagi. Itu beza antara kovalent biasa dengan datif. Clear? Jelas? Beza antara kovalent dengan datif. Clear? Kalau clear, bagi thumbs up sikit sebab kita nak habis dah. Okay, aku tak nak tutup kelas ni dalam keadaan korang tak faham. Okay, alright. So, kita sampai sini sahaja soalan kita. Kita ada soalan-soalan yang lain lagi. Kita baru sampai soalan nombor 4. Sekarang kita ada nombor 5. Nombor 5. Nombor 6. Nombor 7 untuk kadar tindak balas. Nombor 9 untuk asid dengan base. Dan kita memang kena buat latihan untuk bab 8. Memang obvious kita tak buat bab 8 langsung kan. Kena cari soalan lah. Mampus keluar. Memang confirm keluar. Bab 8 confirm keluar. Ceritanya dia keluar kat mana. Okay, so kita jumpa lagi minggu depan.